self reward jadi alasan untuk kita berbelanja. Ramai sekarang tuan-puan dia terperangkap dalam lifestyle FOMO, fear of missing out. Tengok orang lain upgrade telefon, nak upgrade telefon. Tengok orang travel pergi luar negara, nak juga travel ke luar negara. So, budaya ikutan-ikutan ni kebanyakan kita akan claim sebagai self reward. Mula-mula kita mungkin nampak dia sebagai terapi untuk gembirakan hati, tapi lama-lama tuan-puan kita akan terperangkap dalam dunia yang kita sendiri pun tak mampu. So, tak perlu peduli apa orang kata, yang penting tuan-puan kena ukur kewangan tuan-puan di badan sendiri. Tak perlu ikut-ikut semata-mata nak nampak mampu dan setanding dengan yang lain. Dan penting untuk tuan-puan ingat, gaya hidup boleh upgrade tapi jangan sampai kita terpaksa downgrade kewangan kita. Kan yang ada masalah ni, mungkin ada masalah susah untuk simpan duit, tuan-puan kena try ubati penyakit tu dengan mula menyimpan emas. Emas ni tuan-puan adalah ubat anti boros yang sangat mujarab. Dan yang paling seronok, tuan-puan boleh mula menabung emas serendah RM100 setiap bulan tanpa komitmen bulanan. Boleh menabung ikut bila-bila tuan-puan ada duit lebihan. Mana yang nak belajar menabung emas dengan ilmu, tuan-puan boleh sahaja komen nak di bawah ataupun isi beg biru untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.